awak faham tentang erti kemerdekaan Malaysia? Bagi saya, ia mengingatkan kita tentang pengorbanan pejuang terdahulu yang berjuang demi keamanan dan kedaulatan tanah air. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-88. Apakah harapan awak terhadap Malaysia pada masa depan? Saya berharap Malaysia terus maju sebagai negara yang aman, bersatu padu dan dihormati di peringkat dunia. Malaysia madani, rakyat disantuni. Selagi ku bernyawa, ku perjuangkan segalanya kerana-Mu, kerana-Mu. Selagi ku bernyawa, ku pertahankan segalanya kerana-Mu, kerana-Mu. Kerana-Mu. Kalau nak berjaya dengan bergaya bukannya senang. Tak sanggup tengok rakyat Malaysia tidak pernah tenang. This is not a way bro, this is not a way bro. Berapa banyak kali PM tukar, sekarang masa tu kita berubah. Jika takut dengan risiko, jangan cakap soal perjuangan jika depan dengan musuh. Sistem korupsi aku lawan, buka matalah anak muda, beri peluang kepada negara. Pilihan di tangan kita, jatuh bangun pun sama-sama. Aku lakukan ini kerana-Mu. Selagi ku bernyawa, ku perjuangkan segalanya kerana-Mu, kerana-Mu. Selagi ku bernyawa, ku pertahankan segalanya kerana-Mu, kerana-Mu. Oh Malaysiaku, tanah tumpahnya darahku. Aku laungkan suara generasi aku yang baru. Kita kekal teguh semangat untuk negara kita kukuh. Ambil yang jernih, buah yang keruh. Hari ini kita lihat satu perpaduan, satu jalinan berbilang kaum hidup aku dengan aman. Bahagia sejahtera Malaysiaku selamanya. Harapan Malaysiaku hingga sampai bila-bila. Aku lakukan ini kerana-Mu. Selagi ku